I won! 5,004, 5,005. Never! I want my 1 million! Pelik juga. Bagaimana promosi yang hampir menjadi gimik pemasaran paling berjaya buat syarikat Pepsi berakhir sebagai promosi paling kontroversi dan paling berdarah. Pada zaman 90-an, peperangan dua gergasi, Pepsi dan Coca-Cola, tidak lekang dengan iklan yang menghiburkan, produk yang inovatif dan gimik yang menarik. Semua demi menawan pasaran cola serata dunia. Namun, dua gergasi ini tidak sama gergasi. Sepanjang peperangan cola pada zaman 90-an, Pepsi jelas merupakan underdog berbanding pihak lawannya yang konsisten sebagai jenama cola dominan di serata dunia. Untuk menandingi Goliath ini, Pepsi menggunakan taktik pemasaran yang bombastik dan eksperimental, malah terkenal dengan gimik-gimik yang luar biasa, seperti yang dilakukan pada 1992 di negara Filipina. Number Fever, promosi terbaru Pepsi di Filipina dengan konsep yang mudah. Beli mana-mana minuman syarikat Pepsi dan berpeluang memenangi hadiah tunai. Bagi negara yang warganya dilanda kemiskinan dan sudah lama sebati dengan budaya Amerika, prospek menjadi kaya kerana membeli minuman syarikat Pepsi menjanjikan harapan yang lumayan bagi ramai, sehingga dilaporkan lebih dari separuh warga negara Filipina menyertai promosi ini. Dengan keterujaan orang ramai, penjualan yang meningkat dan pegangan pasaran yang semakin kukuh, tidak hairan apabila syarikat Pepsi mengisytiharkan untuk memanjangkan lagi promosi Number Fever dengan tambahan 5 minggu. Siapa sangka keputusan ini menukarkan promosi yang sangat berjaya. Kerusuhan berpanjangan, beribu kes saman dan sekurang-kurangnya kematian 5 nyawa. Ini merupakan kisah gimik pemasaran yang berjaya diingat ramai sebagai tragedi berdarah dan salah satu marketing blunder terbesar Pepsi. Ini kisah Pepsi 349. Ini kisah benar. Kena tahu. Jika anda pekerja Pepsi pada zaman 90-an, mungkin anda pernah tertanya, bagaimana nak berperang dengan musuh yang jauh besar, jauh banyak infrastruktur dan jauh banyak pasaran yang sudah ditawan? Jika anda menjawab, anda hampir betul dan mungkin kaki kim. Jawapan dan strategi yang digunakan Pepsi: pemasaran gerila, promosi yang tidak konvensional dan mempunyai shock factor untuk menarik perhatian umum seperti ini dan ini. Number Fever, promosi yang mempunyai konsep mudah seperti sistem loteri. Pada semua minuman syarikat Pepsi, terdapat 3 nombor yang dicetak pada belakang penutup botol dari 001 hingga 999 dengan kod security tersendiri. Jika terkena nasib, nombor ini akan memenangi hadiah tunai untuk negara Filipina. Hadiah dari 100 pesos hinggalah 1 juta pesos. Pada setiap malam, nombor-nombor yang bertuah akan diumumkan di media massa. Lebih banyak anda beli, lebih besar peluang anda untuk menang. Menjanjikan hadiah tunai kepada negara yang dilanda kemiskinan terbukti strategi gerila yang efektif bagi Pepsi, kerana ini bukan kali pertama Number Fever dijalankan. Destapa la plata con Pepsi, Crash y Bills. Sebelum negara Filipina, promosi yang sama di bawah nama-nama berlainan pernah dijalankan di Mexico, Guatemala, Chile dan Argentina. Disebabkan kejayaan promosi ini di negara-negara lain, kini tiba masanya untuk warga Filipina dilanda Number Fever. Asalkan apa yang terjadi di Chile dapat dielak. Pada Februari 1992, syarikat Pepsi bakal melakar sejarah.
Number Fever diumumkan kepada warga negara Filipina. Promosi yang akan berlangsung sehingga 8 Mei 1992. Untuk promosi ini, PepsiCo Filipina menyediakan bajet sebanyak $2 juta yang dibahagikan kepada beribu-ribu hadiah tunai. Hadiah serendah 100 pesos sehingga hadiah utama 1 juta pesos. Hadiah utama ini lebih dari 600 kali ganda gaji bulanan purata warga Filipina pada masa itu. Hadiah yang terlalu lumayan buat ramai warga Filipina yang dilanda kemiskinan. Dan bukan satu hadiah utama sahaja yang ditawarkan. 36 hadiah utama menunggu mana-mana warga Filipina yang bernasib baik. You could be a millionaire. Namun persoalannya, adakah promosi ini berkesan buat PepsiCo Filipina? Mengikut presiden mereka, lebih dari separuh warga negara Filipina menyertai promosi ini, menjadikan Number Fever promosi paling berjaya di dunia ketika itu. Bagaimana pula dengan penjualan minuman Pepsi? Dilaporkan pada hujung Mac 1992, baru 6 minggu Number Fever berlangsung, penjualan bulanan Pepsi sudah meningkat dari $10 juta ke $14 juta dan pegangan pasaran Pepsi meningkat sekurang-kurangnya 600. Apabila promosi ini tamat pada 8 Mei, 51,000 hadiah tunai telah ditebus, termasuk 17 hadiah utama, 1 juta pesos. Namun, rakyat masih lagi teruja. Pepsi masih mahukan keuntungan. Jadi, PepsiCo Filipina membuat pengumuman tergempar. Number Fever dipanjangkan lagi selama 5 minggu. Keputusan yang sudah tentu menggembirakan semua pihak. Semua pihak. Asalkan Pepsi tidak membuat kesilapan yang sama dan peka terhadap masalah-masalah disebabkan Number Fever. Kerana sejak promosi ini bermula, Number Fever terbukti bermasalah. Tak susah untuk bayangkan apabila syarikat multinasional gergasi menawarkan peluang untuk mengubah hidup dalam sekelip mata kepada orang ramai yang dilanda kemiskinan hanya dengan mengumpul sebanyak mungkin penutup botol. Masalah sosial pasti akan timbul. Di Filipina dilaporkan ramai orang, termasuk anak-anak kecil, yang menggeledah sampah untuk mencari penutup-penutup botol yang terbuang dan bergaduh merebut penutup botol yang terjumpa. Jika di tong sampah biasa tidak dirisaukan sangat, tetapi bagaimana pula dilonggokkan sampah besar, mendedahkan diri mereka kepada penyakit dan sampah lain yang berbahaya. Dalam usaha menaikkan peluang untuk menang, ramai keluarga yang mengumpul penutup botol minuman syarikat Pepsi sehingga sanggup menghabiskan 10 botol Pepsi sehari, merisikokan diri kepada kencing manis dan penyakit-penyakit lain. Di mana ada rezeki, mesti ada jenayah. Seperti laporan orang gaji yang diberkas polis kerana mencuri penutup botol majikannya, laporan orang ramai yang tertipu dek penutup botol ciplak, dan kes 2 jurujual Pepsi yang ditikam sampai mati hanya kerana perselisihan faham berkenaan penutup botol. Walaupun Number Fever jelas menyebabkan masalah sosial di Filipina, Pepsi tetap memanjangkan promosi mereka selama 5 minggu lagi. Namun, semua masalah sosial yang terjadi patut menjadi petanda kepada Pepsi yang Number Fever bakal menjadi Number Hysteria. Seperti apa yang terjadi di Chile pada tahun yang sama. Sewaktu promosi sama di Chile, nombor yang salah telah diumumkan sebagai pemenang akibat cetakan faks yang kabur. Apabila beribu orang tiba untuk menuntut hadiah tunai mereka, tetapi ditolak Pepsi yang mengatakan media massa tersilap umumkan keputusan. Beribu-ribu rakyat Chile merusuh. Namun, tiada kehilangan nyawa yang dilaporkan, bukan seperti apa yang bakal terjadi di Filipina. Pada 25 Mei 1992, 2,5 minggu selepas Number Fever dipanjangkan, sekitar 6 petang, media massa mengumumkan nombor terbaru bagi hadiah utama Number Fever, 349. Jika mengikut perancangan Pepsi, hanya 2 nombor 349 yang dicetak untuk menang bagi tempoh promosi yang dipanjangkan. Namun, menjelang malam, beribu rakyat Filipina, semua dengan penutup 349, ada yang lebih dari 1,
mula berkumpul beramai-ramai di kilang Pepsi, Quezon City bagi menuntut habuan mereka. Di mana Pepsi tersilap langkah. Kalau di Chile, nombor yang salah diumum. Di Filipina pula, lain ceritanya. Rupa-rupanya, apabila Pepsi memutuskan untuk memanjangkan promosi mereka, sistem komputer yang digunakan untuk menjana nombor pada botol tidak diselaraskan untuk penambahan durasi promosi. Maknanya, sistem ini pada asalnya mencetak lebih dari 600,000 penutup 349 sebagai nombor tanpa hadiah sebelum ia mencetak 2 penutup 349 sebagai pemenang sewaktu promosi 5 minggu tambahan. Jika kesemua 349 yang dicetak ditebus, Pepsi perlu mengeluarkan kos sekitar $32 bilion. Jadi, apa respons Pepsi? Pada 26 Mei, Pepsi mengarahkan media massa untuk mengumumkan nombor 134 sebagai pemenang sebenar. Pada mulanya, ini mengelirukan semua pemegang 349. Tetapi, setelah mereka semakin sedar yang Pepsi, syarikat besar dan kaya, cuba menipu mereka dari habuan yang dijanji, beribu-ribu pemenang bertukar menjadi beribu-ribu perusuh. Batu dan objek-objek lain dibaling ke arah kilang Pepsi. Staf dan aset kepunyaan Pepsi diserbu. Askar terpaksa dipanggil untuk mengawal perusuh. Pengawal bersenjata terpaksa menemani lori-lori Pepsi. Ugutan bunuh, ugutan bom, semua hanya dalam beberapa jam. Pegawai tinggi Pepsi terpaksa mengadakan mesyuarat tergempar pada 3 pagi 27 Mei. Melalui mesyuarat ini, keputusan baru dibuat dengan harapan dapat menenangkan perusuh 349. Menjelang pagi, Pepsi mengeluarkan pengumuman baru. Terdapat kesilapan dalam sistem mereka. Jadi hanya penutup 349 dengan kod security baru yang dicetak sewaktu promosi dipanjangkan yang layak untuk menang. Walau bagaimanapun, sebagai tanda minta maaf, Pepsi akan membayar 500 pesos untuk setiap 349 yang lama. Mengikut jangkaan Pepsi, jika sekitar separuh dari 349 nama ditebus, mereka hanya perlu mengeluarkan $6 juta untuk kesilapan mereka. Tetapi, dilaporkan lebih dari 480,000 penutup ditebus, menaikkan kos yang perlu dikeluarkan ke $8.9 juta. Walaupun ramai yang menuntut habuan 500 pesos, masih terdapat mereka yang menolak tawaran ini dan tetap menuntut hadiah utama yang dijanjikan Pepsi. Mereka berpegang kepada penutup-penutup 349 mereka dengan harapan Pepsi akan satu hari mengalah dan membayar jumlah penuh kepada mereka bagi setiap penutup 349 yang mereka milik. Tetapi, bagaimana individu-individu kecil bercadang untuk melawan satu syarikat gergasi supaya ia mengalah melalui pakatan? Disebabkan insiden ini, banyak pakatan 349 yang terlahir di mana kesemuanya mempunyai misi yang sama, menuntut habuan penuh 349 bagi ahli-ahli mereka. Tetapi dengan cara yang berbeza-beza. Ada pakatan yang dikatakan tulus seperti Coalition 349 yang diketuai Del Fierro yang hanya meminta fee guaman 500 pesos dari yang mampu dan percuma bagi mereka yang tidak, dengan harapan Coalition 349 dapat membicarakan kes mereka di Mahkamah Amerika. Namun, ada juga pakatan yang menyebabkan kritikan seperti komen wakil internasional Pepsi. Pakatan seperti United 349 dan Solid 349 dilaporkan menuntut yuran keahlian setinggi 1,000 pesos untuk menyertai dan berdemonstrasi bersama mereka. Malah, ada pakatan yang dilaporkan menggunakan sentimen keagamaan bagi mendapatkan ahli. Sama ada niat pakatan seperti ini, tulus atau tidak, sukar untuk dipastikan. Tetapi yang pasti, ramai ahli pakatan 349 menjadi fanatik dengan hala tuju pakatan mereka. Dilaporkan ada peladang di desa yang sanggup menjual lembu mereka semata-mata untuk membiayai perjalanan mereka ke bandar bagi menyertai demonstrasi 349. Ada juga ahli yang membuat komen seperti ini.
menunjukkan dedikasi yang agak luar biasa. Tetapi tahap fanatik Pakatan-Pakatan 349 hanya benar-benar terserlah setelah Januari 1993, sekitar 8 bulan selepas insiden 349, apabila Mahkamah Filipina mengeluarkan kata putus mereka terhadap Pepsi. Denda 150,000 pesos sahaja. Keputusannya menyebabkan bom dilontar, trak-trak Pepsi dibakar, di mana pemandu mereka dilaporkan terpaksa menggunakan 7-Up sebagai pemadam api. Bom dilontar, banyak bom yang dilontar Pepsi. Kenapa pula Pepsi? Malangnya, sekurang-kurangnya 5 nyawa yang terkorban disebabkan penggunaan bom dalam rusuhan 349. Pada Februari 1993, sebuah bom buatan sendiri dilontarkan perusuh ke trak Pepsi yang melantun dan meletus di kawasan orang awam. 5 orang tercedera, manakala seorang cikgu dan seorang perempuan 5 tahun terkorban. Pada Mei 1993, sebuah bom tangan dilontarkan ke kilang Pepsi di Davao City yang mengorbankan 3 pekerja kilang Pepsi. Kes-kes ini sememangnya memburukkan nama Pakatan-Pakatan 349, baik yang tulus atau oportunis. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan ini yang dimahukan dan dirancang Pepsi. Pada Disember 1993, terdapat laporan yang mengatakan Pepsi merupakan dalang sebenar di sebalik pengeboman aset-aset mereka sendiri. Pepsi dituduh mengupah kumpulan yang dipanggil Three Kings, 3 orang dari Pakatan-Pakatan 349 yang berlainan untuk melakukan keganasan melampau sewaktu demonstrasi-demonstrasi menentang Pepsi dengan tujuan memburukkan nama-nama Pakatan 349 di mata awam dan mahkamah. Satu tuduhan yang sudah tentu dinafikan Pepsi. Dalam kes warga Filipina melawan Pepsi, hanya 2 kemenangan yang dikecapi warga Filipina. Satu kes 349 yang dimenang seorang individu pada Februari 1994. Tetapi setelah Pepsi membuat rayuan, keputusan akhir tidak diketahui. Dan pada hujung 1994, apabila mahkamah mengeluarkan waran tangkap bagi 9 eksekutif Pepsi, tetapi sama ada mereka diberkas atau tidak masih misteri. Terdapat cubaan-cubaan lain untuk melawan Pepsi, seperti cubaan Del Fierro dan Coalition 349 untuk membicarakan kes mereka di Mahkamah Amerika. Tetapi pada hujung 1994, ditolak Mahkamah Amerika yang mengatakan kes mereka sepatutnya dibicarakan di Filipina. Dan cubaan orang awam Filipina berdemonstrasi sewaktu kunjungan Presiden Amerika, Bill Clinton, ke Filipina pada November 1994. Namun, protes-protes 349 semakin pudar dengan masa dan pada tahun 2006, Pepsi akhirnya didapati tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab atas apa-apa ganti rugi sewaktu number fever 14 tahun yang lalu, menutupkan kisah promosi Pepsi yang paling kontroversi. Promosi kedua paling kontroversi mungkin jet ini atau ini atau ini. Mari KBKT ceritakan jika anda belanja 100+ member. Jenama Pepsi pernah berada di ambang keruntuhan. Kepala Michael Jackson pernah terbakar kamikaze pihak lawan. Melakukan khianat, tengok selebihnya sendiri. What are you waiting for? You can cash this. Just buy any Pepsi product.